korang soalan KMPP 25-26 pecutan 2 dengan soalan KMPK 25-26 ni ada pembetulan sebab dia punya soalan tu awak ada satu soalan macam ni, lepas tu bila awak lukis gambar situasi sebelum dan selepas awak dapat macam ni. So saya buat dia punya reference point height sama dengan kosong kat sini. Awak boleh je buat dari tanah cuma saya buat atas spring kat sini. Lepas tu kalau saya tengok sebelum, dia akan ada US sebab spring tu compress, tapi tak ada UG sebab saya buat ni sama dengan kosong. Okay, lepas tu bila spring tu melantun balik dan menyebabkan pebble ni bergerak ke atas, dia akan ada UG, dia akan ada K sebab ada U. Tapi dalam masa yang sama dia akan ada UG sebab ada perbezaan ketinggian dengan reference point saya tadi. Jadi height final ni sebenarnya sama dengan compression 0.2 tu. So dekat sini awak boleh nampak yang final situation akan ada UG dan juga K. So sepatutnya conservation of energy, lepas tu US untuk initial, lepas tu dekat final akan ada K dengan UG, lepas tu last dapat jawapan macam ni lah. Lepas tu untuk soalan KMPK dia ada minta maximum height. So maximum height awak boleh comparekan initial situation yang ini dengan yang ini. So US ni dia akan convert kepada UG terus untuk dapat maximum height. Kat sini dah tak ada K lah sebab objek tak bergerak dah bila dia mencapai maximum height. Itulah pembetulan after situasi kat sini ni, di mana kita nak cari initial speed tu, sebenarnya dia ada UG sebab ada ketinggian sikit dia naik daripada initial point yang saya setkan. So nanti awak buat, saya dah betulkan skema KMPP. Tapi untuk KMPK sekejap lagi lah saya betulkan. So awak take note lah. Yang ni adalah pembetulan.